Esok, tumpuan seluruh negara akan beralih ke Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu, Sabah apabila buat pertama kalinya prosiding berkaitan kematian Allahyarham Zahra Karina Mahathir, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa, didengar di mahkamah. Zahra Karina ditemui tidak sedarkan diri di sekolahnya pada 16 Julai lalu dan disahkan meninggal dunia keesokan harinya di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kes kematiannya kemudian mendapat perhatian seluruh negara apabila ditularkan oleh aktivis masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan beberapa pihak lain. Pelbagai persepsi dan andaian termasuk ada yang begitu keterlaluan berlega di media sosial sehingga ada kes disiasat oleh Polis Diraja Malaysia PDRM atas unsur fitnah dan berita palsu.